Weh, kau ada dengar tak ada hantu yang curi air pekerja? Rasa betul tak? Ya, betul. Sebab semalam aku ternampak botol air terapung. Aku pergi cek, botol dah kosong. Ada hantu air weh. Ha, habis ni. Boy, lepaskan aku. Aha, aku dapat juga tangkap kau hantu air. Baik, nama aku hantu AIR. AI, bukan hantu air. Tapi kenapa nama kau hantu? Itu singkatan lah. Ayah nanti diorang tak nak uji unggun. Bukan cerita saya. Kau jangan nak kelentong aku. Dah lah curi air aku. Okey. Aku janji satu hajat. Kau nak ke tak? Kekuatan. Aku ingin menjadi robot yang terkuat di dunia. Tapi kau kena telan apa sahaja yang aku beri kepada kau. Baiklah. Jangan mengada-gada. Kau ada janji nak telan kan? Kuat. Sekarang siapa yang ejek akan makan penumbu aku. Tetapi ingat, kekuatan bukan sekadar otot sahaja. Yelah. Susah sangat ke nak angkat benda tu? Serius lah. Macam kau boleh. Dah tu. Tapi, mari sini aku tunjukkan. Woi, cepat dah. Dia nak pecah ni. Tuanku, 300 drone telah cuba dan telah gagal. Patut tidak rasa 3,000 drone akan dapat mengangkat kapal tersebut. Habis tu, carilah penyelesaian lain. Tuanku, mungkin saya boleh bantu. Kau rasa kau boleh angkat? Saya serius tuanku. Biar saya yang cuba. Baiklah. Boleh ke dia buat? 3,000 drone pun dah angkat. Tak rasa boleh. Cuba saja. Wah, badang! Kau memang hebat! Adalah syarat pun. Kau fikir kekuatan sahaja akan buatkan kau hebat? Aku nak buktikan diri aku je. Kau lihat keadaan ini. Kau hadap semua. Menakjubkan. Saya Nadi Wijaya, pahlawan perkasa Galaksis. Saya datang untuk melawan Wira Neo Kenanga yang terkuat. Buktikanlah kekuatan kau dalam pertempuran dengan saya. Jika saya kalah, Galaksis akan menghadiahkan 7 kapal angkasa kepada negeri ini. Baiklah. Cuai. Kamu kuat. Sayangnya kamu melawan seperti anak kecil yang kau. Diamlah! Kau tak kekal sebab kau lemah, tapi sebab kau bertindak tanpa berfikir. Memandangkan pertempuran kita adalah seri, izinkan saya cadangkan satu pertandingan lagi. Sesiapa yang boleh mengangkat batu itu akan diumumkan sebagai pemenang. Dia berjaya! Badang! Galaksis akan mula menghantar kapal-kapal pada hari esok.